Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bila berselisih, buat tak cakna. Sungguh pun sudah bertentang mata. Benarlah sungguh pujangga Cina. Jika tak kenal, maka tak cinta. Nama diberi Isnur Hanifah binti Abdul Rashid. Saya berumur 11 tahun. Saya sedang menuntut ilmu di SK Bukit Lintang, Melaka. Kod sekolah saya MBA 2006. Saya gemar mengisi masa lapang dengan membaca. Semua bahan bacaan yang saya baca telah direkod dalam Ensilam. Di sekolah, saya merupakan seorang pengawas disiplin. Saya juga merupakan salah seorang pembentang dalam pengiktirafan Green Flag Eco School. Atas kepercayaan yang telah diberi oleh guru-guru, saya banyak memegang jawatan dalam kurikulum dan telah menyertai beberapa pertandingan di peringkat negeri. Buku Teroka Sains 2 adalah buku genre sains yang sesuai untuk dibaca dan mudah difahami. Bukan sahaja oleh murid sekolah rendah, malah sekolah menengah dan semua golongan masyarakat. Buku ini mengandungi fakta yang pelik tentang haiwan yang ditulis oleh Wan Fahmi dan Nur Anis. Buku terbitan Teroka Sains Season ini diterbitkan pada tahun 2019 di Kuala Lumpur. Buku ini membantu pelajar meneroka dunia sains sambil mengembangkan kemahiran berfikir dengan topik-topik yang mudah difahami. Tambahan pula, buku ini mengandungi 152 muka surat sahaja dan semestinya buku ini tidak akan membosankan pelajar kerana kandungannya yang sangat menarik. Buku ini boleh didapati di kedai-kedai yang berdekatan atau di laman web rasmi. Pelajar juga boleh mendapatkannya di platform e-dagang popular seperti Shopee dan Lazada. Buku yang bersaiz kecil ini amat mudah dibawa ke mana-mana. Tambahan pula, harga buku ini amat berpatutan dan semua pelajar digalakkan untuk memiliki buku ini di rumah. Setiap bab dilengkapi dengan gambar yang berwarna-warni dan dapat menarik perhatian pelajar yang membacanya. Selain itu, soalan-soalan yang disertakan juga dapat mengukuhkan pemahaman pelajar terhadap topik yang dipelajari oleh mereka. Aktiviti pengayaan yang boleh dilakukan menggunakan buku ini adalah seperti menjawab soalan kuis di dalam kelas. Selain itu, buku ini boleh dijadikan sebagai tambahan soalan kebat kepada para pelajar. Banyak faedah yang dapat diperolehi dengan membaca buku ini. Antaranya ialah para pembaca dapat menambah ilmu pengetahuan sains dan memahami konsep sains tentang haiwan dengan lebih mendalam. Selain itu, buku ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan tambahan. Faedah lain yang boleh diperolehi adalah dapat menimbulkan minat pembaca terhadap dunia sains kerana kandungan faktanya yang menarik amat jarang dikongsi oleh mana-mana buku sains di sekolah. Buku Teroka Sains 2 mengandungi pelbagai kandungan yang merujuk kepada kehidupan haiwan seperti habitat, cari hidup dan kepelbagaian spesies haiwan. Salah satu contoh adalah kukukan ayam jantan boleh memekakkan telinga manusia. Selain itu juga, terdapat fakta yang paling pelik, iaitu lembu mempunyai kawan baik, di mana kajian saintis menunjukkan bahawa lembu
mempunyai hubungan sosial yang sangat kuat. Lembu akan berasa stres apabila berjauhan dengan kawannya. Ini boleh mengakibatkan lembu tidak boleh menghasilkan susu yang lebih banyak. Kawan-kawan nak tahu tak, haiwan yang paling membawa maut rupa-rupanya bukan ular tedung atau tarantula, tetapi nyamuk. Ia mampu membunuh 750,000 manusia dalam setahun, menjadikan nyamuk adalah haiwan yang paling membawa maut. Walaupun syarat dengan fakta, tetapi ia tidak membosankan dan mempunyai elemen-elemen yang menyeronokkan. Gaya penceritaannya agak santai dan mudah difahami. Buku bergenre sains dengan penggunaan bahasanya yang sangat mudah difahami. Ditambah pula dengan grafik yang bersaiz besar. Sangat menarik minat murid untuk mendapat pengalaman dan fakta baharu. Tidak perlu berjalan ke hujung dunia pun. Mereka boleh mendapat pengalaman sains melalui pembacaan. Buku ini juga mempunyai banyak pengajaran. Antaranya, kita harus menghargai anak kecil seperti tupai yang akan mengambil anak tupai yang kehilangan ibu dan menjadikannya anak angkat. Selain itu, kita perlu meminta kebenaran jika inginkan sesuatu, seperti beruang kutub yang akan menyentuh hidup beruang lain untuk meminta kebenaran berkongsi makanan. Kesimpulannya, buku ini berperanan sebagai panduan asas yang membantu pelajar memahami tentang dunia sains dengan lebih jelas dan membuka minda pelajar terhadap fakta serta keunikan yang disampaikan. Sekian dahulu perkongsian daripada saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.